Kuala. Kalau adik besuk ke mana? Jetik. Tak dia. Banyak kali ni wow. Mayang mau tu molek dah baju. 560 selai. Betul tak? Tak main letek. Tu ke soalannya. Kalau lupa lu pergi. Mahal-mahal lagi baju. Lawa lagi pada Terengganu. Betul tak? Saya bilium tu dekat Bukit Bintang tu. Hak kedai orang kaya je, orang kaya je. Selipar sarut itu ada 2,500, 3,000 selipar. Baju tidur anak 400 pasang, 500. Sudu 4,000, 5,000. Nak hutang, nak batang sudu 4,000. Aduh, kaya belaka. Comel-comel tu. Batas 900 setengah putih, 1,200. Iya kau lupa. Bulu asa. Bulu asa banyak grade pula, murah 300 setengah. Mahal 1,000 setengah. Tidur dah angun subuh 3 hari orang. Tidur macam duduk dalam surga tu. Tu baru barang dunia comel dah, betul tak? Barang akhirat Nabi kata, "Mala ainun ra'at." Moleknya dalam surga, matamu tak pernah tengok, wala uzunun sami'at. Segala lagu, segala muzik, segala hal-hal yang menyelazatkan telinga ada dalam surga yang tak pernah kita dengar. Moleknya bunyi. Bini kita kat kita saya kata pakaian, dia ni azwajul mutahharah, bini yang sangat dibersihkan oleh Allah. Bini dalam surga mutahharah, bini kita mutahharah sini. Faham lagi? Nampak tak? Kau lama kau uduh, kau lama kau uduh, kau lama kau uduh. Dalam surga kau lama kau comel, kau lama kau comel. Betul tak? Tu ayah tanya pakaian. Atas dunia kau lama kau uduh. Bila lawa masih budak-budak. Tengok budak-budak umur baru 6 bulan. Gigi tak ada, comel ke uduh? Comel. Mak dia buah gigi uduh lagi. Baby umur tahun nangis comel. Bini kita suka uduh. Tak ada nangis. Faham lagi? Tahu tak? Kau lama kau uduh, kau lama kau uduh, kau lama kau uduh. Dah masuk umur 80 kau tengok pun dah utuh. Tengok kalau kita berapa umur? Umur sekarang 75, bini 74. Masa dulu masa kahwin dia 19, bini dia 17. Tidur mana? Ya. Saya tengok awak tengok saya. Tiga tak jenis duduk tengok hidung. Betul tak? Apa? Pasal muda. Dan dia ni bini 75, laki 76. Polong kata mana? Aduh, kalau tidur dia tengok dia kenang. Dah apa dia tengok muka apa? Ludah. Apa tahu tengok. Apa? Dah macam adu tu muka. Kotok kali. Nabi kata yura min wara'il mukhudhiha min wara'il lahab. Dilihat daripada belakang tulang sumsum betis dia, nak nampak comelnya body pakaian dia tu. Dalam hadis yang sahih 70 lapis, dan hadis yang